kata masa salafus soleh. Nah, dan juga ulama yang dari masa 300 awal tu, kalau orang baca sejarah pada masa tu ada bagai-bagai firqah, bagai-bagai golongan. Apabila habis masa Khulafaur Rasyidin, bukan tak habis lagi mati Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Timur dah situ. Firqah mula-mula kali ni Khawarij. Timur situ. Saya tak nak panjang nak ayat satu mula-mula golongan. Lepas dah tu ada juga orang melampaui kunjung Sayyidina Ali, sahabat hak kata Sayyidina Ali ni jadi Tuhan pun ada. Sahabat hak kata Sayyidina Ali ni malaikat Jibril silap sebenarnya wahyu kepada Sayyidina Ali kepada Nabi. Macam-macam celah tu dah. Dia panggil melampaui kunjung Sayyidina Ali hingga siapa lebih pada hak manusia lagi. Dia panggil golongan Syiah. Syiah tu dah ada kelas-kelas pula tu. Dua situ jadi Syiah. Timur pula lepas pada tu yang duk pergi ada satu tempat di antara syurga dan neraka. Nak masuk syurga tak boleh. Sebab dia tak taubat. Ada buat amalan. Nak masuk neraka tak boleh sebab dia beriman juga. Maka ada satu tempat lagi, manzilatun baina manzilatai. Duk tengah dah. Duk tengah. Gapo tak tahu tu nak panggil. Tapi dia nama lagu tu lah isi dia iaitu Fuq Mu'tazilah. Mari pula situ. Mari pula golongan dalam masa gah tu tahu lagu tu. Mari pula golongan yang dah melampaui pergi ayat semata-mata ayat. Tak kira dah kata ayat tu makna tu belawai dengan akal. Kalau zuhir tu jadi mustahil tak kira dah. Semata-mata nak pergi zuhir ayat. Apa litah dalam kepala otak jadi geti makna lagu tu lah. Tak kira dah lepas pada tu nak jadi lagu mana tak kira. Nak punah tak ada kira dah. Nak punah nak buat biar Tuhan tu serupa dengan makhluk kau. Dia kedok dah tak ada kira. Tuhan ni dia kurangi kau tak kira. Ya timur pula situ karamiyah. Mari pula golongan yang nak tolak sebab pergi Tuhan ni melampaui dah wa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan duk ikut di mana tempat di tafsir ayat tu melampaui. Ikut di mana tempat Tuhan berada, siapa ke Tuhan ni duk sedaging dengan kita. Timur pula situ Fuad Jahmiyah. Banyak cikgu. Mari dia cara pihak Quran laga tu mana? Semua tu Quran. Seperti mana bapa kita adik pecah 73 adik tu. Mari pula belakang-belakang akhir sekali. Timur dia itulah Nasirus Sunnah Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia tengok pada masa dia ni Abu Hasan Al-Asy'ari ni makna 260 dia lahir. Lebih kurang itulah yang mati pada tahun 327. Makna kata dia ni akhir kolom 3 awal kolom 4. Dia duk tengok pada hidup mengaji, salah satu banyaklah riwayat sejarah dia yang mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu jelas Ibnu Asakir sebut lagi kitab dia Tabyin Kadzib Muftari. Kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Kata berkaitan kena jaga akidah. Itu lebih kurang. Dengan sebab itulah Abu Hasan Asy'ari ni jadi buat satu kaedah. Dalam kitab dia hak nampak jelasnya kaedah dia kalau sesiapa pergi baca kitab Al-Luma fi radi ahli ziyari wal bid'ah nama kitab itu yang ditah hak bukan nak akhirat hak paling molek sekarang kitab tu ditahqiq oleh guru saya iaitu Syekh Hasan Syafi'i. Sekarang tak ada lagi iaitulah tua dah 90 lebih umur dia. Dia kaki kitab tu dan juga saya duk tengok muka tak ada dah dia ni tasih habis kitab hak sebelum dia tu daripada jatuh, daripada silap, daripada tamah ya betul habis. Cetak ke ada sekarang pia-pia duk Mesir dengan lain ni belilah kitab tu. Kalau kita nak tahu kata pemikir imam kita Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apabila mari situ jadi banyak. Apabila banyak tu dah jadi jalan ni kita ni hak yang dibawa
Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia bukan rekod benda baru. Ya. Dia ni menegak apa yang ditegakkan oleh salafus soleh, iaitu lah masa sahabat dan tabi'in. Ya. Dia tengok dah. Jadi apa timur dia tu lah hak saya duk sebut saat ni. Sama ada Mu'tazilah, Jahmiyah, Karamiyah, Khawarij, habis tak ada orang menyambung dia tu. Untuk dah. Tu. Mari Abu Hasan Asy'ari ni lah jadi generasi, satu generasi. Mari dah. Mari Abu Hasan Bahili, Abu Bakar Bakillani, Abu Qasim Isfarajini, mari Imam Haramain, mari Imam Ghazali, mari Imam Razi. Tu mari dah. Hingga siapa kita katanya masa Ibn Taimiyah ni dia, iaitu lah Taqiyuddin As-Subki. Imam Subki dah. Imam Subki.